fighter kan? Takkanlah Amy nak biarkan jadi macam tu. Memanglah Amy akan fight back. Ish, dahlah budak tu suka cakap bukan-bukan pasal Mama. Geramlah dengan dia tu. I've had enough of this. Amy kena ikut aku balik. Dan aku akan hantar surat lawyer untuk ambil hak jagaan Amy. You listen to me, Razak. I will not make the same mistake I made with Julia by leaving her with you. Hello, Mak. Sarah dekat office lagi ni. Kenapa, Mak? Dah malam-malam macam ni pun kerja lagi ke? Sebab itu Mak suruh kamu kahwin. Tak payah kamu kerja malam-malam macam ni menghadap kerja tu aja. Mak, Sarah ni bukan tak nak kahwin. Cumanya Sarah tak bertemu lagi dengan jodoh Sarah. Oh, daripada Mak membebel-bebel, apa kata kalau Mak doakan Sarah? Ha, mana tahu esok bertemu dengan jodoh, esok juga Sarah kahwin. Okeylah, Mak. Sarah banyak kerja ni. Nanti Sarah balik, okey? Okey, bye. Mungkin ni kot jodoh aku. Cantik, cucu Tok Mak ni dah mandi.
Tok Mak, Amy tak sukalah baju rupa-rupa macam ni. Rupa. Sebelum pukul 10 malam, I want you in bed and asleep. Okay? Ni Tok Mak, Amy tak nak stay sini lama-lama sangat. Kenapa? Amy rasa Tok Mak ni tak boleh jaga Amy dengan baik ke? Tok Mak, apa yang jadi siang tadi tu, semua salah Amy. Bukannya Papa. Papa tak tahu pun yang Amy buat benda tu. So, kalau Tok Mak nak hukum Amy sebab kesalahan Amy terima. Amy, Tok Mak tahu apa yang Tok Mak buat. Semua ni untuk kebaikan Amy. Tak payah cerita-cerita lagi. Ni, malam ni Amy stay rumah Tok Mak dululah ya. Boleh? Okey, tapi nanti Papa ambil Amy balik tau. Papa ingat tak, masa arwah Mama masih ada, Papa pernah cakap kat Amy that we are always going to be together, kan? Ya. Yeah. Itu janji Papa. Everything will be okay. Okay, jangan risau. Good night, sayang. Good night, Papa. I miss you. I miss you too. Apa salah I, Julia? I dah buntu macam mana lagi I nak handle semua ni. I really miss you. Sayang, kalau I tak boleh nak survive, tolong jaga anak kita baik-baik, sayang. Please, bila I tak ada teruskan kehidupannya, promise. Jangan cakap macam ni. I should make you nikmati hidupnya sepenuhnya. Teach our daughter to do the same. Saya istighfar. Saya istighfar banyak-banyak. Promise, sayang. Promise. Please, promise. Promise. Tuhan, tolong jagakan dia untukku. Razak. Masuk ofis juga kan? Habis kan kau tak datang dah. Jul, sorry about yesterday. Aku ada urgent lah. Urgent Urgent kau. Jangan kau fikir urgent. Habis klien kat sini, kau tak fikir? Kau belah macam tu je. Cik Tajul, apa yang Tajul jerit macam orang gila ni? Ha? Klien tak cakap apa-apa pun semalam dia orang happy. Ada masalah ke? Tak selama aku kerja kat sini, Jul. Aku rasa aku dah bagi 100% dah to the company. Kan? Cuma sekali-sekala je aku tinggalkan meeting, uruskan anak aku. Takkan jadi hal pula. Anak. Tak habis kau pasal anak kau, Orang lain pun ada anak lah. Ada yang 5-6 anak, kerja okey je. Kau baru anak seorang, kau dah menggelabah bagi alasan macam-macam pasal anak kau ni. Jaga sikit mulut kau, Jul. Kau nak buat apa dengan mulut aku, tak? Ha? Kau tak fikir masalah kau dengan anak kau ni buat kita semua almost lost an account, okey? Kau nak marah, kau marah aku. Kau tak payah nak kaitkan anak aku sekali. Kalau kau rasa aku ni menyusahkan company ni, okey, fine, aku quit.
Wow. Cantik. You know what? I want you to try on these dresses. Banyaknya. Belum masa lah Amy nak pakai semua tu. Apa pula? Why can't I spend on my one and only granddaughter? Kenalah beli baju baru sebab you are growing up. You're almost a young lady and you need to wear more feminine clothes. That's why we're shopping. So, yeah, try them on. Here you go. Semua ni ya, Puan? Yes, all for my one and only granddaughter. Oh, ya ke? Wah, Puan nampak muda. Tak sangka. Dia ada cucu rupanya. Untung cucu Puan dapat nenek yang sporting macam ni. Yalah, nak harapkan papa dia memang tak ada. Asyik dengan kerja je. Anak pun terabai. Memang tak sayang anak agaknya. Mana ada papa abaikan Amy? Selama ni papa jaga Amy, makan minum apa semua cukup lah. He is the best father in the world and always trying his best. Amy, don't misunderstand. Amy, come back here. Sayang, come. Ada, Mak? Kau ada apa dekat anak kau tu? Hah? Main lari je macam tu. I'm telling you, Raza, if anything happens to my granddaughter, it's all your fault. Mak. Ah! Hello. Amy kat mana ni? Amy ni kenapa sekarang macam ni? Tak sayang papa? Tak sayang arwah mama? Dulu masa arwah mama ada, Amy tak ada pun macam ni. Gaduh kat sekolah lah. Lonten dinding lah. Lepas tu, ni lari pula daripada Tok Mak. Tok Mak tu lah. Sikit-sikit nak burukkan papa. Salahkan papa. Nak bagi tahu semua orang kononnya papa ni tak pandai jaga Amy. Amy, Tok Mak tu tak suka dengan papa je, tapi dia sayang sangat dekat Amy. Apa-apa pun Amy kenalah hormat dia. Papa tak nak nanti Tok Mak ingat papa yang ajar Amy lari-lari ni semua, tahu tak? Kenapa Tok Mak tu benci sangat kat papa? Ni guru besar sekolah ada call papa tadi pasal kes malam. Amy kena gantung sekolah tau. Besok papa kena pergi sekolah. Jumpa guru besar tu nak bincang dengan dia. Wahal lah. Mana cucu aku? Oh, Mak. Mak kenapa tak bagi tahu? Tak datang. Boleh makan sekali. Ambil pinggan, Sadin, kau bagi cucu aku makan ni je. Tak ada sayur, buah-buah, lauk burung macam ni je. Patutlah dia kuat memberontak. She's not getting enough nutrition, Raza. Hish. Amy, jom ikut Tok Mak balik. Tak nak. Amy nak dengan papa. Amy. Kau dah ambil anak aku dari aku. Sekarang kau nak jauhkan cucu aku dari aku pula? Mak, demi Allah, Mak. Tak ada terniat pun dekat dalam hati saya nak jauhkan Amy daripada Mak. No. Jangan panggil aku Mak. Aku ada seorang je anak di dalam dunia ni yang panggil aku Mak. Tapi sekarang dia dah tak ada. Disebabkan kau aku kehilangan dia. Kau tahu tak kenapa aku nak
ambil Amy duduk dengan aku. Sebab I don't want what happened to Julia to happen to my granddaughter. And don't you forget this, Raza. If not for Amy, I would have kicked you out of this house a long time ago. Amy okey? Tok Mak dah balik ke? Tok Mak marah Papa lagi Amy tak faham lah dengan Tok Mak tu. Biasalah, Amy. Perangai mak-mak memang macam tu. So, Amy tak payah nak ambil hati sangat. Tapi Amy rasa Mama dulu tak macam tu pun. Mama baik. Tok Mak pun baik. Tok Mak cuma nak Amy dijaga dengan baik. Hai. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Saya Aini. Datuk mungkin tak cam muka saya, tapi saya kawan baik arwah Julia. Please, have a seat. No, actually I can't. I have another meeting. I'm rushing, so Oh, no, it's okay. Saya sebenarnya nak bagi Datuk ni. what is this? Sweater arwah Julia. Awal sekarang, kita keluar, okey? Okey. Assalamualaikum, Ros. Salam, Amy. Okey. You masuk dalam. Dani tengah tengok TV tu. Go. Saya sebenarnya berasa tebal muka Dani dengan Ros. Sebab selalu sangat minta tolong Ros tolong tengok-tengokkan Amy tu. Tapi itulah, sekarang ni nak cari maid pun bukan senang kan, Ros? It's okay. Tak payah nak explain panjang-panjang dengan saya. Saya faham sangat situasi awak ni. Single father kan? Bukan senang tau nak handle semua benda seorang-seorang. Tapi rasanya nak kena cari Neni lah untuk tolong tengok-tengokkan Amy, Ros. Oh ya? Tak boleh nak selalu sangat macam ni. Nanti menyusahkan pula. Macam mana? Kau betul ke tak nak tengok ofis lain lagi? Tak, aku rasa aku lock terus je lah ofis ni.
Kalau saya lain lah. Kejap lagi kau ikut aku balik rumah sekejap. Nak ikut kau buat apa pula? Aku nak ajak engkau tolong aku carikan ini untuk Amy buat sementara. Bang, yang ni... Ya, Tuan. Saya pernah jadi neni untuk anak-anak selebriti dan datuk-datuk ternama. Dan gaji saya tak kurang dari RM5,000 sebulan. Di samping itu juga, saya akan dapat tiket percutian ke luar negara yang mana perbelanjaan semua akan ditanggung oleh Tuan. Umur 22 tahun. Saya masih lagi study. Saja sekarang nak cari duit ekstra. Minah ni aku tengok macam gaya Amy je. Takkanlah orang macam ni nak jaga anak aku. Nama aku Sarjan Hashimah. Baru lepas pencen askar. Aku tengok parents sekarang ni gagal untuk mendidik jati diri anak-anak sebab banyak sangat bagi handphone, gadget, game pada anak-anak. Sebab tu aku bawa buku ni. Ibu bapa dan anak-anak wajib baca buku ni. Kak Sal memang suka sangat dengan budak-budak. Anak-anak yang Kak Sal jaga dulu, semuanya baik dengan Kak Sal. Sebab Kak Sal anggap diorang tu sama macam anak Kak Sal sendiri. Oh, ada tasbih katanya. Tasbih tu. Kenapa nak kena ambil ini? Aunty Ros kan ada. Dan Papa kerja Amy duduk dalam rumah Aunty Ros. Amy, kita tak bolehlah nak selalu susahkan Aunty Ros. Lagipun Papa tak nak Tok Mak ingat Papa lepas tangan dan abaikan Amy. Ke Amy nak tinggal sekali dengan Tok Mak? Now that you say you've been here before, baru Aunty teringat sikit-sikit. But anyway, tell me about yourself, your family, your life. Are you married? Hidup saya ni tak adalah menarik sangat, Aunty. Actually, lepas saya habis belajar, saya kerja sekejap. And yes, I got married. Saya ikut suami saya ke luar negara sebab dia ada bisnes kat sana. Ada anak ke? Jodoh kami tak panjang. Oh, why? Dia ada perempuan lain ke? Dia seorang yang sangat panas baran. Dia selalu lepaskan kemarahan dia dekat saya. Aunty bayangkan, hari-hari saya kena pukul. Jiwa saya tertekan, Aunty. Saya tak mampu lagi dah nak hidup macam tu. Saya ni macam punching bag dia. Ni ada kat depan ni. Papa kenalkan dengan Amy, ya. Kak Sal, ini saya kenalkan anak saya, Amy. Amy, inilah Kak Sal. Neni yang akan jaga Amy. So, starting today, Amy akan duduk kat rumah dengan Kak Sal, okey? Subhanallah. Cantiknya anak Cik Razak. Ada iras muka papa dia sikit. Yang lebih ni mesti ikut mama kan? Cantik. Ni Kak Sal, sebenarnya saya dah lewat dah ni nak pergi ke office. Jom saya bawa Kak Sal tour dulu rumah. Tak apalah Cik Razak. Dah lewat pergi office tak apa. Tak payah risaulah. Amy kan ada. Kalau ada apa-apa saya tanya dia je lah. Tak ada apa sangatlah Cik Razak. Saya dah biasa dah buat kerja rumah ni semua. Alhamdulillah. Cik Razak nak air ke kalau nak saya buatkan? Tak apa. It's okay. Kalau macam tu saya bergerak pergi office dulu lah. Amy duduk kat rumah elok-elok dengan Kak Sal. Okey. Saya dulu Kak Sal. Ya. Assalamualaikum Kak Sal. Waalaikumsalam. Handsome-nya lah. Sejuk mata memandang. Berdebar-debar di dalam dada. Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan.
Sal? Cik Razak. Saya nak berhenti kerja, Cik Razak. Saya tak nak kerja sini, Cik Razak. Takkan baru saya kerja dah nak berhenti kerja kan, Sal? Cik Razak, walaupun Cik Razak lesen tapi saya tak sanggup jaga ni, Cik Razak. Ni rumah ni. Kenapa? Tak tahu lagi lah, Cik Razak. Kak Sal? Kak Sal? Amy? 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 Kenapa dengan Kak Sal? Apa dah jadi ni? Tak. Tiba-tiba je jerit. Macam orang kena rasuk. Kenapa dia tiba-tiba? Kerja, saya ada syarat-syarat tertentu. Okey. Yang pertama, saya tak boleh nak buat full time sebab saya masih student. Sambung masters. Yang kedua, saya ni tunang orang. Jadi saya kena selit masa sikitlah nak pergi dating dengan dia. Jadi kalau Encik Razak setuju dan okey dengan semua syarat-syarat saya tu, saya okey. Okeylah kalau macam tu. Okey. Baik. Sekejap, tenang ya. Bumi, kenapa? Papa biar betul nak hire orang macam tu. Kira semacam je Amy tengok. Amy, buat sementara waktu je. Amy sabarlah dulu. Tapi Papa pesan, jangan buat benda yang bukan-bukan. Faham? Papa dah lambat dah ni nak pergi ofis. Papa pergi dulu tau ni. Ingat pesan Papa, jangan buat benda yang bukan-bukan macam sebelum ni. Okey, Jana. Saya makan pula. Ni je ke? Ini pun dah bagus tau Kak masak kan? Tak nak makan sudah. Uish, agak kena fighter ni. Gerakan ni. Agak
tak pernah guna tau dulu. Akak pandai taekwondo juga ke? Mei? Terima kasih. Sama-sama. Jana tu okey kan? Macam okeylah. Tapi tak tahulah. Papa anggap dia okeylah. Dia tu dah okey kan ni. Kasih on je lah. Awak tahu tak? Mak saya asyik cakap pasal papa awak je. Tak habis-habis dari Neni. Apa salah ni kalau dia kahwin, cari mama baru untuk awak? Tak payah nak membazir duit. Nak bayar Neni apa semua tu bagai. Kan? Amy, awak nak pergi mana tu? Subhanallah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sayang? Papa, Amy tak nak Papa kahwin lain tau. Kenapa Amy tiba-tiba cakap pasal kahwin ni dah? So, Papa memang nak kahwin lah. Nak cari mama baru untuk Amy. Papa ingat tau, kalau Papa kahwin lagi, maksudnya Papa dah tak sayang Mama. Mari sini. Memang tak terlintas pun dalam pemikiran aku pasal hal kahwin ni. Tapi, nak dijadikan cerita, di sinilah bermulanya perjalanan hidup aku dan Amy mengorak langkah yang luar dari jangkauan. Dan menguji peranan aku sebagai seorang ayah. Okey, kau macam ni lah. Sekarang kau kata Amy tak bagi kau kahwin kan? Let's say, one day, tiba-tiba dia bagi kau kahwin. Apa kau nak buat lepas tu? Cari isteri lah. Betul. Tapi kena ada yang kriteria yang kau nak lah. Cantik, body lawa, lentik bro, manja, yang dengar cakap. Kan? Tapi bagi aku, kau jangan cari yang jenis yang carry woman ni lah. Sebab apa? Susah kau nanti. Dia tak dengar cakap. Bagi aku, kriteria pertama yang dia mesti ada ialah dia kena pandai didik Amy jadi perempuan yang sempurna. Dan kriteria kedua pula, dia mestilah seorang yang cool dan fun. Dapat yang aktif sport pun okey juga. Bolehlah dia geng dengan Amy nanti. Aku kalau boleh, tak naklah perempuan yang jenis nak bergaya sangat. OOTD lah, kasut tumit tinggi sepanjang masa. Aku pun rimas. Kriteria yang ketiga. Dia mestilah seorang yang penyabar. Kau faham kan? Anak aku ni kan unik orangnya. Dia memang selalu uji kesabaran. Dan aku yakin dia akan test juga perempuan tu nanti. Paling penting sekali lah. Last. Paling penting sekali. Kalau boleh aku nak dia seorang yang sangat loving hati. Dan boleh terima Amy seadanya. Kriteria ni sangat penting. Bila ada kasih sayang, ada rasa cinta. Semuanya akan okey. Bila bincang pasal ni, aku terbayangkan Julia.
Okey. Daripada apa yang aku nampak, dalam semua kriteria yang kau cari tu, semua untuk Amy. Untuk kau pula macam mana, bro? Dan apa yang kau nak adalah someone yang boleh isi ruang kosong dalam hati kau tu. Takkan kau tak nak bercinta lagi, bro? Okey, macam inilah. Kat mana kau nak cari calon-calon yang ada kriteria yang kau nak tu? Mana? Kau boleh cari calon-calon yang kau nak tu, yang ada kriteria yang kau nak tu, kau guna dating apps ni. Uish. Ni. Ada rasa nak cepat-cepat kahwin tak? Awal lagi tu. Berapa income awak sebulan? 200,000 aja. 200,000 tu tak pernah lagi sampai. 100,000? 100,000 tu pun saya macam sama-sama aja. Tapi saya tengah berusaha jugalah. Itu pun berkicap juga dapat. Kan makan ketam nak kena ketuk nak rasa nak taste dia punya manis tu kan. Tak ada seorang pun yang ada kriteria tu lah, Tik. No more dating apps. Serik dah aku. You tahu tak Tajul dia hire new staff konon-konon nak gantikan you. Tapi budak tu satu kerja pun dia tak boleh buat. Sendu betul. Stres ai. Malas saya nak fikir lagi pasal hal ofis sana. Tak tahulah berapa lama lagi I perlu hadap semua ni. You tahulah Tajul tu. Dia kan suka tunjuk dekat depan orang yang dia buat semua kerja. Sedangkan I yang siapkan semua presentation. Lepas tu Jenny, wah, Jenny senang je kerja dia. Dia just proofread my presentation. Hebat kan? I tak tahulah. I stress duduk kat situ. Sebab itulah I ajak you join company I. So you tak payah pening-pening kepala, nak stres, fikirkan toxic kat sebelah sana tu. Tapi I tak mampu nak bayar you sama macam mana kat sana bayar lah. Okey, kalau macam tu berapa banyak je you boleh bayar I? Kalau I bayar you dengan harga kasih sayang, you okey tak? Oh, sayang je. Okey juga tu, I boleh terima. Okey. Jangan merepek. Kan dah tersedak ada seorang sebut nama tu. Okey. I sebenarnya minta tolong you. Apa dia? You kena tolong I, You tahulah, my mum tu, dia suka set upkan date dengan seseorang. So, I dah ajak Lana, kawan baik I ni, untuk temankan I. Okey. So, I tak nak keadaan tu jadi macam awkward. Yelah kan, I sembang dengan that guy, tiba-tiba Lana macam seorang-seorang krik-krik. So, I terfikir untuk ajak you temankan I. Okey? Kira macam I borak dengan Mamat tu, you borak dengan Lana. No. Kita pergi dating? No. I dah serik dah dengan dating apps ni, okey? No. You pergi sendirilah. I nak minta tolong siapa? You janganlah macam ni. You tak ingat ke jasa baik kawan you ni? I banyak tolong you tau. You tak boleh tolak I macam tu. Hello, Mr. Mike. Plaza, I ada satu kempen nak minta you buatkan. Tapi kempen ni perlukan influencer. Oh, okey. Well, kita boleh cari benda tu.
you yang pilih. I Nice, tahu ah. tempat ni. This is a Sorry, lambat traffic jam. It's okay lah, Nak. Tak jadi masalah pun. Lagipun kita orang baru je sampai. Okey, I kenalkan ni Razak. Hello, hai. Razak. Hai, Ana. Yang ni Fendi. Ayu, dia teringin sangat nak makan cakui tiaw dekat Jalan Alor tu. So, I nak bawa dia. Boleh? Sebelum kedai tu tutup. Okey. Tapi tak nak ajak kita orang sekali ke? Ya. Kita orang boleh ikut. Kita orang tengah free. Actually, I datang dengan wife suku. So boleh naik 2 orang je. Oh, okey. Alright, good. Ya, of course saya faham. Tak apa, boleh berdua je dengan dia. Brum-brum kan? Okey. Boleh. Alright. Okey. Tak care lah, Nak? Weh. Wih. Pantasnya. Macam tu je, Macam tu. Sas. Ni ada dekat lah. Saya jumpa. Jatuh kat bawah seat tu. Besok saya bagi kat office lah. Alright, okey. Alright, no worries. Okey. Papa pergi date ke tadi? Mana ada. Papa just teman Aunty Sarah je. Papa cakap betul-betul. Tadi Papa pergi dating kan? No lah. Papa mana ada masa nak dating semua tu. Tapi, Papa memang nak pergi dating kan nanti? Apa yang Amy cakap ni? Papa ada niat ke nak kahwin lagi? Pandai ambil hati Amy, boleh jaga Amy, sayang Amy. No! Amy tak nak. Tak kiralah dia itu ke ini ke. Kalau Papa tetap ada niat untuk cari pengganti Mama, maksudnya Amy ni dah tak penting dalam hidup Papa kan? Amy apa cakap macam ni? Dalam hidup Amy ni, Amy hanya perlukan Papa dan Mama. Tapi Amy tak sangka yang Papa ada niat untuk cari pengganti untuk Mama. Amy, dengar dulu Papa cakap ni, Amy. Amy! 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 May? May?
Emi! 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 Kalau Papa nak kahwin juga, boleh. Tapi Papa kena ikut syarat Amy. Oh, ada syarat. Saya cakap dengan you, pintu hati I sentiasa terbuka untuk you. What? Kalau you dah tergila-gila sangat kat dia, tergigit sangat dia, Razak tu macam idola you sangat, why don't you just quit and join him? You kena tahu tau. Saya dah lama naikkan nama company ni. Ha? Kenapa nama Jenny pula yang naik? Ha? Sebab apa? Sebab dia skandal. Skandal Cik Tajul. Takkanlah bawa aku keluar dating dengan dia sekali terus nak kahwin. Lagipun aku kena dapatkan restu daripada Amy ya. Bro, aku tahu Aini tu macam perempuan Melayu terakhir. Dan aku setuju kalau dia salah satu pilihan kau. Tapi kau kena fikir pasal Sarah, bro. Mungkin ke Aini menepati syarat-syarat Amy? Hadirnya cahaya memberiku harapan, terdengar suara yang mengiringiku. Lebarkan sayapmu untuk jangkau cita-cita, pastikan melewati jalan ruang dan waktu. Buku kenangan yang kita cipta, hidupkan mimpi yang semakin lupus. Restu hadirmu beriku semangat baru, cahaya menyembuh luka semalam. Hidup